Baik, seterusnya kita akan mendengar perkongsian daripada Cikgu Norifin bin Nur Azaman daripada SMK Tuanku Lailatul Syamri Perlis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya cuba ringkaskan sebaik mungkin dan dapatan yang apa yang saya buat. Sebenarnya saya lebih nak memperkenalkan produk saya pada hari ini, insyaAllah. Sebelum doktor tanya saya soalan-soalan saintifik yang saya memang tak tahu sejujurnya dalam penulisan, baik saya berterus teranglah. Okey, sebenarnya ini adalah pilot study saya. Okey, pilot study berkenaan dengan apa? Saya membina perisian. Perisian apa? Satu perisian di dalam pembelajaran kimia, iaitu perisian saya namakan dia sebagai Chem VR, iaitu salah satu perisian yang memang tujuan saya untuk memperkukuhkan kemahiran proses sains, especially terutamanya dalam pembelajaran kimia. Jadi perisian ni macam mana? Okey. Sebenarnya saya pun tak tahu istilah saya guna tu objektif ke isu ke, saya tak tahu. Sejujurnya betul, memang saya tak tahu. Jadi apa isu yang menyebabkan saya buat Chem VR ni, perisian saya ni? Asalnya saya bermula dengan apps pada tahun 2017. Waktu tu ada juga saya bentang dengan Cikgu Hairil, sahabat saya lama lah, 2017 lama dah. Dan saya menggunakan visualization, animation sahaja. And then saya upgrade kepada, kalau cikgu tengok kat sebelah kiri saya tu, kat situ ada beberapa masalah kenapa saya menggunakan apps ini. Daripada satu masalah sebenarnya untuk sumber yang berterusan dan sangat bahaya. Contohnya bahan-bahan kumpulan satu, lithium, kalium, natrium, sangat-sangat bahaya. Dan pelajar tidak boleh sentuh directly bahan-bahan tersebut. Memang tak boleh. Cikgu yang kena demo. Jadi sampai bila cikgu yang nak kena demo? Sekurang-kurangnya mereka dapat merasai pengalaman tersebut secara maya. Jadi saya membina perisian asalnya pada app sahaja, iaitu melalui drag and drop. Kat situ kalau tengok, situ adalah bukan simulasi ya. Sebenarnya pelajar buat, dia angkat, dia kontrol bahan melalui drag and drop sebenarnya. Itu asalnya. Jadi bila saya tengok, takkan nak pegang-pegang sentuh skrinnya. Jadi saya upgrade lah saya punya perisian ni kepada VR, perisian VR lah. Dan di mana hubungan di antara VR ni, mereka ada hubungan yang sama, bukan hubungan sama jenis, hubungan yang sama, iaitu APK. Format dia adalah APK, iaitu boleh digunakan dalam Android sebenarnya. Jadi VR punya perisian ni sama dengan APK. Kalau puan tengok di sini, tuan-puan, doktor, prof kat sini boleh tengok berapa banyak alat radas yang cikgu nak kena sedia sebelum nak buat eksperimen. Banyak, memang akan masa nak buat larutan dan sebagainya. Dan ini adalah perisian saya beritahu. Ini saya menang inovasi pada tahun 2022 di peringkat kebangsaan. Terima kasih SSTP Perlis bagi kebenaran waktu ini. Dan sekarang pada tahun 2024 saya mulakan dengan anak-anak pelajar saya yang mana mahir, dan saya sendiri gerakkan mereka untuk membina aset-aset. Okey, kenapa saya pilih VR? Okey, kalau untuk cikgu-cikgu tahu macam mana, nak tahu macam mana kita nak bermula sesuatu benda, nak kaji apa benda yang sangat latest di pasaran, saya akan merujuk kat sini. Ini adalah lens.org, iaitu di mana pattern daripada syarikat-syarikat terkenal di dunia mengeluarkan apa yang dia tengah kaji sekarang. Dan apa yang puan-puan dapat tengok, 349,796 menunjukkan kajian VR meningkat sehingga tahun 2024 lebih dari mencecah 50,000, dan dipatenkan VR adalah 349,000 perisian VR sahaja. Kenapa cikgu? Orang nak jadi juruterbang, dia takkan terus bawa kapal terbang sebab kos kapal terbang sangat tinggi. Macam tu juga dengan kimia. Dia nak handle alat radas, dia tak boleh terus masuk natrium dalam air. Cikgu tahu tak, selalunya logam kita campur air dan logam kita campurkan dalam air, dia tak berbunyi cikgu. Kalium campur dengan logam meletup. Bila balik rumah anak sengit mata, cikgu nak kena jawab. Bahaya cikgu. Cikgu tahu tak, bayangkan kalau cikgu datang ke sekolah, hantar anak ke sekolah, balik anak kulit sawo matang, elok, putih, balik-balik anak tukar kuning. Tak tahu pun anak tu ada G6PD.
Tambah-tambah cikgu lelaki. Dia tak alert macam mak-mak. Mak-mak dia tahu anak ada G6PD, ada jaundice, bilirubin tinggal 12. Semua dia tahu waktu kecil. Bayangkan G6PD adalah penyakit yang boleh menyebabkan kematian. Okey, saya nampak kat sini ada cikgu-cikgu yang menguap dengan persembahan saya. Okey, oleh yang demikian saya nak tanya soalan sebelum saya ditanya soalan. Kenapa bila menguap keluar air mata? Kita tinggalkan jawapan itu selepas ini. Okey, kemahiran prosesan cikgu. So, kita tengok, okey, pembinaan. Tadi ada doktor tanya kat saya, pembinaan macam mana? Okey, first, ini yang masa yang paling lama untuk saya bina. Asset. Saya terpaksa draw saya punya makmal di sini. Ni saya punya makmal cikgu. Ada pointer nak tunjukkan tangan pula. Okey. Ni asset. Asset saya. Makmal memang saya draw makmal sekolah saya. Dan ini radas cikgu. Dan ini adalah rak-rak yang saya gunalah. Saya minta maaf saya terpaksa mengekalkan perkataan dalam bahasa Inggeris sebab saya tak tahu nak tukar perkataan ni. Unity Package Manager Android Compatibility Build. Yang ini memang saya menggunakan dua, iaitu Sketchfab dengan Blender untuk saya menghasilkan saya punya asset. Alat radas tu terpaksa draw sendiri cikgu. Sebab apa? Sebab saya nak daftar. Sebab ni produk saya tak mahu orang tiru. Jadi saya terpaksa daftar. Jadi kita tengok IPO saya. Okey, seterusnya cikgu, saya memang jual produk cikgu. Kalau nak beli nanti kita terbang belakang. Okey, so seterusnya, ini adalah saya punya compatibility test. Ujian apa? Termasuk ni keserasian, sorry. So saya terpaksa test cikgu. Takkanlah tiba-tiba nak guna saya tak test. So ada berapa banyak VR cikgu tahu? Pico, Oculus, MetaQuest 2. Banyak cikgu perisian dan saya terpaksa buat ni mengikut suit saya punya penatnya KSSM. So minta maaflah saya berbadan besar. Jadi saya terpaksa mengikut percakapan saya ni satu persatu. Okey cikgu Daripada sini ada orang tanya, cikgu macam ni cikgu buat grab pegang-pegang tu? Bahasa dia adalah C#. Bahasa kita panggil C# lah, C#. So dia boleh grab. Okay, so kita boleh dalam bahasa yang saya tak tahu lah orang kata betul lah, immersive. Masuk kita go into that world macam tu. Dan dia boleh pegang, dia boleh buat. Semua ni real cikgu Dia bukan tipu-tipu cikgu tahu, ni betul ni. Okay, so So daripada sini saya akan ada beberapa eksperimen dalam makmal ni lah. Deform alloy. Kenapa saya pilih tajuk alloy? Cikgu tahu tak, satu kepingan alloy tu RM50. Kalau saya ada 2 kelas. Satu kelas ada 6 kumpulan. 6 kali 50, 300. Sekali guna hentam, bengkok, beli lain. Cikgu, kesian kat kerajaan Madani nak kena banyak, nak beli pula. Tahun depan order lagi. Rugi. Jadi apa yang saya buat, benda yang saya boleh jimat, kita jimat lah. So secara dia adalah virtual reality lah. Jadi benda-benda yang bahaya, budak-budak boleh pegang, boleh buang dalam tu tanpa melibatkan smash lah. Kalau nak ikutkan betul-betul smash, memang pecah lah. Jadi kita gunakan benda macam ni. So orang cakap objek interactable ni apa? Boleh grab dan sebagainya. Bila laju betul-betul saya rasa macam cepat. So saya buat apa? Saya uji dekat 100 orang pelajar di mana SMK Kuala Perlis, Tuan Datuk Syarin dan SMK Arau. Pelajar sekolah sederhana, sekolah yang paling pandai dan sekolah yang agak rendah sikit lah. Jadi saya kat situ, saya pun tak tahu kajian apa. Saya buat betul-betul lah. Apa yang saya buat, saya tanya budak apa doktor kuantitatif. Saya tanya betul-betul. Budak suka tak suka tu saya catat. Okey. Lepas tu saya dah ambil lah video, saya buat lah. Saya tanya beberapa pakar lah. Okey, ni contoh puan, macam mana budak interact dalam makmal saya. Ni maksud dia apa yang budak tengah pegang dan apa yang tengah ambil. Okey, tu dekat atas meja ada makmal, ada asid bayangkan dia masukkan magnesium and then dia akan nampak bubble of gas release. And then cik cepat sikit video ni 5 minit lagi maghrib baru habis. So cepat sikit, tengah tak apa. Okey, so dia boleh bergerak seluruh makmal tu. Lagi cik. Okey, dia boleh bergerak seluruh makmal tu untuk dia buat eksperimen. Ni makmal di sekolah saya lah yang saya draw sendiri. So dekat sini dia boleh tengok, okey kat situ ada metal, which is metal stronger. Dia boleh tengok, dia boleh jawab dulu. Okey, dia ambil bola, dia hempas dan sebagainya. Kat situ ni grabber, and then dia boleh tengok bengkok taruh mana, macam tu.
Ini semua dan makmal tu dia boleh explore, dia boleh pegang dan termasuklah penuduh bangsa dia nak nyalakan ataupun tak. Okay, saya cepatkan cikgu kan sebab saya ting. Okay, ni saya bentang dekat depan Pemangku Raja Perlis, Tuanku Syed Faizuddin. Dan sebenarnya saya selepas bentangan dia, saya bentang depan YB Fatimah Siddiq tahun lepas juga. Dan seterusnya ni saya bentang di seluruh saya bagi dekat seluruh pelajar negeri Perlis yang mengambil kimia di Dewan Melati tahun lepas juga. Okey, lepas tu cikgu, ni saya punya pendaftaran APO saya. Sebelum orang lain ciplak, saya daftar sekejap. So, ini saya tak tahu analisis kualitatif yang sebut tadi. Saya ambil dapatan mereka suka ke tak, mereka enjoy ke tak. Lepas tu saya tanya beberapa pendapat pakar lah, Guru Cemerlang, Profesor Mahdia Syazmin daripada UNIMED dan pakar psikologi Dr. Muhammad Muslim dari UPSI. Ini semua daripada interview daripada pihak mereka dan mereka guna sendirilah saya punya bahan. So, apa yang saya mengharapkan, saya boleh memperbanyakkan eksperimen lagi. Dan saya mengharapkan saya dapat bekerjasama dengan beberapa badan autoriti. Dan perisian saya ni, saya boleh masuk ke dalam D5. Harapan saya, selain daripada kita ada FAT Colorado, saya boleh masukkan dalam D5. Harapan saya supaya semua guru-guru Malaysia Kimia boleh menggunakan saya punya perisian ni secara percuma. Amin, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Tolong jangan tanya soalan yang susah. Objektif je. Cikgu, saya tertanya-tanya Alamak. saya sendiri nak tanya. Reality dalam classroom, Okey. semua akan disupplykan dengan VR set kah? Menarik soalan puan. Soalan ni kena. Okey. Kami okey, tak pergi. Okey. Jadi dalam classroom tu, bila budak semasa duk main kan, buat interaksi dengan VR tu sendiri, Okey. selalunya dalam seminggu berapa waktu saya tak boleh jelas ni. Kimia. 6 waktu. Cikgu separate. Ya, 6 waktu. Dua. Okey, nak tahu yang tu. Yes. Okey. Dalam kimia, bila nak buat eksperimen, yang pertama sekali, cikgu akan bagi tahu, ni memang wajibal gunnah, cikgu akan bagi tahu. Minggu depan cikgu nak buat eksperimen muka surat 54, tolong baca. Okey, saya bagi satu situasi. Untuk puan faham. Masukkan arahan pertama, masukkan air ke dalam biuret dan tuangkan ke dalam telangkupkan ke dalam besen. Agak-agak pelajar akan buat apa? Ni ayat buku teks saya tak tipu. Pelajar ambil, tuang dalam ayat dalam biuret, dia telangkup. Agak-agak apa jadi kat ayat? Tumpah. Sedangkan dalam besen tu ada ayat, dia suruh telangkupkan supaya ayat tu kekal. Bayangkan budak dia tak boleh imagine hanya dengan ayat di dalam buku teks. Budak memang tak boleh imagine. Saya bagilah kelas pandai ke, budak kelas pandai ke, budak kelas belakang, budak tak mampu nak imagine hanya dengan ayat. Mustahil. Jadi kelas 6 waktu tu selalunya daripada 3 waktu saya akan ambil 1 waktu untuk buat eksperimen. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan di sini, kita ada 3 subjek santurin, fizik, kimia, bio. Eksperimen kimia mempunyai 42 eksperimen. Okay, ingatlah. Eksperimen kimia ada 42 eksperimen. Eksperimen fizik ada 21. Eksperimen bio ada 19. Okey. Puan masuk fizik dengan kimia berapa? 21 tambah 19, 40. 2 subjek tak boleh lawan dengan subjek kimia. Macam belagak sangat bunyi. Banyak juga eksperimen. Bayangkan, inilah satu-satunya cara untuk saya reduce masa, reduce cost, reduce tenaga saya yang tak berapa nak ada ni. Macam tu. Saya menjawab soalan juga. Okey, terima kasih. Doktor janganlah soalan. Oi, banyak soalan. Sebab saya pernah test cikgu punya CMBR. Alamak. Betul kan? Nama dia? Betul. Sebelum BR dia betul. Saya test pada tahun 2021. Betul. Yang tu Canva. Ya. Jadi saya nak tanya cikgu, kita tak nampak ni. Cikgu ada masukkan sound tak dalam masa virtual? Tak. Saya hanya masukkan grabber dengan vibration. Maksud dia budak bila rasa dia boleh satu macam tu. Tapi bunyi his sound tu saya tak masukkan. Nanti sebab bayangkan cik, 3 eksperimen dah sampai 700 meg. Kalau 42, bayangkan puan-puan, banyak storage yang kita pakai. Sebab tu saya separatekan eksperimen lah. Saya tak masukkan sound tu sebab kita pergi makmal lah baru kita dengar real sound. Cik tiba.
Okey, soalan tadi, mana saya dapat set tu? SSTP kan ada. So saya gunalah SSTP. Tu masih Cik Fazal, tu masih Puan Julie, depa lah yang bekas kat saya. So saya guna SSTP. Saya ada kabel, kabel lah wireless. So saya gunalah depa untuk untuk guna barang-barang tu dekat sekolah saya. Macam tu. Memang ada dekat PKG. Ya. Ya, Yang sekali. MetaQuest tu ada sekali dengan Grabber tu. MetaQuest kalau dia ada dua jenis cikgu, immersive dengan bukan immersive. Kalau bukan immersive dia hanya tengok aja. Ya, immersive dia boleh grab, dia boleh macam dia mengalami dunia sebenar. Alamak, soalan lagi, janganlah soalan susah. Memang saya pun pernah fikir nak buat cikgu. Okey, baik. Tapi dari segi time consuming memang tinggi lah. Betul. Memang sangat berjiwa kental lah. Lagi cikgu dah ada asset, ini sekadar cadangan saya lah. Baik. Saya pemain juga dalam dunia VR ni. Dan every week memang kita akan bergabung dalam VR chat. Cikgu dah dengar VR chat? Benar. VR chat dia presentasi ni lah Ya. semua lah. Quest lah, apa semua, info apa semua kan. Betul. Jadi apa kata kalau nanti mungkin lah kalau cikgu dapat dana apa semua yang cadangan saya lah. Kita guna platform VR chat tu untuk jadikan amal tu boleh ramai-ramai masuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Puan Cik nama? Syam. Syam. Okey, baik. Terima kasih je atas sarannya. InsyaAllah saya akan cuba masuk. Tahniah lah cikgu. Terima kasih. Memang betul lah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alamak, doktor tak tanya lagi. Jawapan dia A, doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Cikgu Norifin ya bin Nur Azaman daripada SMK Tuanku Lailatul Syahrin. Okey, sebelum tu saya tanya, memang cikgu buat ni atas tiket inovasi ya? Ya, betul. Okay, untuk pilot study saya. Saya akan tanya atas tiket inovasi. Pertama sekali Syabas dan tanya cikgu ya. Okey, sebab banyak ya yang dan ramai ya yang audiens kat sini yang berminat ya dengan produk cikgu ya, dan saya tak sempat nak tanya dah tanya ya, sebab saya pun nak tanya tentang sound tadi pun dah ditanya. Okey, jadi cikgu kita lihat dari segi inovasi melibatkan 100 pelajar je ya, kalau ikutkan dalam ya, cikgu yang punya 100 pelajar tu untuk 3 sekolah yang pertama. Lepas tu saya kembangkan dekat seluruh pelajar kimia negeri Perlis di Dewan Melati. Ya. Cuma yang seluruh kimia Perlis tu saya tak ambil data lah. Okey. Jadi instrumen yang cikgu gunakan untuk kutip data ni ialah berkaitan dengan apa cikgu? Sejujurnya questionnaire. Suka tak suka, lepas tu bandingkan dengan yang lama. 3 soalan je saya rasa. Oh, maksudnya cikgu guna skala Likert. Ya, skala Likert betul. Sebab kita skala Likert sebenarnya kita galakkan ganjil dia 3, 5, 7. Ya, 3, 5, 7. Jadi cikgu guna 3. Ya, ini ilmu secara tak langsung ya saya bagi ya. Masih Puan. Okey, skala Likert. Okey, berdasarkan daripada skala Likert itu sahaja yang cikgu gunakan. Ya, dengan questionnaires. Okey, dengan bukan questionnaire, soal jawab dengan soal jawab dengan pakar. Kalau ikutkan cikgu punya produk ni, sebab inovasi kita sebut produk. Produk cikgu ni menarik sebenarnya, sangat menarik. Tapi sebaik-baiknya cikgu cuba dapatkan data dari segi kefahaman murid, dari segi penguasaan murid terhadap topik ya, kimia. Kimia ni cikgu fokus kepada tajuk apa? Alloy, rate of reaction dengan introduction of apparatus. Okey. Jadi yang ini sama dengan yang bahan yang cikgu bagi kat saya. Yang ni yang lain ni nota. Ya, yang tu cikgu bagi kat saya nota bukan. Yang tu yang tadi saya beritahu KLMJ, Kenangan Lama Mengusik Jiwa. Asalnya sebelum VR wujud, saya bagi Canva. Asalnya yang tu, so saya convert yang tu. Maksudnya cikgu bagi kat saya produk lama, ya. Yang lama cikgu ada kronologi cikgu, cikgu upgrade. Okey, nama saja bertukar, tak ada 2.0, 3.0, tak ada. Sebab yang ni produk baru saya, cuma saya Okey. daftar untuk saya kembangkan aset saya. So ambil masa yang lama, doktor. Okey, kalau ikutkan di sini cikgu, kita lebihkan kepada data tentang penguasaan murid. Ya, tentang kefahaman dia. Ia berkenaan dengan tajuk yang kimia yang cikgu pilih ni. Ya, sebab yang ini menarik. Ya, saya rasa rata-rata memang sangat berminat dengan produk cikgu ya. Especially anak yang ambil science student. Ya, yang ambil PhD science student. Okey, dari segi metodologi macam mana yang cikgu cakap tu lah kan, jangan tanya banyak-banyak. Memang kalau ikutkan nak tanya banyak-banyak ni. Allah Akbar. Nak tanya banyak-banyak ya. Okey,
Okey, tapi sebabkan cikgu nak jual lebih kepada fokus inovasi berkenaan dengan produk cikgu, tak apalah, saya pejam mata lah pun. Tapi cikgu saya minta lepas ni orang kata insyaAllah cikgu akan terus melangkah dalam bidang inovasi ini. Cikgu teruskan. Cuba saya minta sebaik cikgu tambahkan data tersebut lah. Sebab data tersebut sebenarnya dia adalah finding yang terbaik. Sebab cikgu lebih kepada konten. Jadi betul. Kalau konten, cikgu mesti ada data konten. Dia tidak mencukupi sekadar certificate tu berkenaan dengan senarai semak je. Baik, faham. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih puan. Terima kasih semua. Assalamualaikum.